Okey, ni dia. Depan saya ni adalah printer Epson L3210. Printer yang sangat jimat ink ni first setup saya nak ajar korang. First korang buat apa? Ni, yang biru-biru ni korang buka dululah. Buka dulu biru ni. Selepas tu baru korang masuk ink dia kat sini Jangan takut-takut. Kalau korang buat takut-takut memang tak menjadi, rosak terus. Okey, jom buka dulu. Okey, buka yang ni. Semua ni korang kena buka ni. Sebab ada setengah kat dalam dia pun korang kena buka juga Sebab yang ni menandakan dia barulah. Okey, kita buka lagi. Di belakang dia ni. Okey, buka juga. Okey, dalam tak ada korang kena pastikan dalam-dalam ni pun penting sangat penting. Dalam macam gini ada tak? Kalau ada korang buka. Sebab kalau tidak sangkut habis rosak terus. Okey, lepas ni selepas korang dah buka semua, masuk saja ink. Ikut dia punya ni. Okey, jom. Yang ni dia bagi ink percuma ni 4. Jadi dia ada warna biru, dia ada black, dia ada yellow dan dia ada magenta. Korang masuk saja ikut dia punya ni. Nampak tu? Jangan risaulah. Mesti boleh punya. Korang buka dan korang boleh nampak kat sini nanti ink dia. Yang penting ikut warna dia. Kalau korang dah tersilap warna dia, memang masalah besar. Itu adalah masalah besar sebab korang kena sedut balik benda ni semua. Yang penting ikut je lah. Ni 003C. Nampak? Biru ni kan. Magenta. Nampak tu? Dia ada je kat sini. Okey, jom. Kita buka satu persatu. Okey, ni contoh. Cayenne biru. Okey. Kau masuk kat sini. Nampak tu? Dia tulis kan. Yang ini depan dia korang tak payah buka apa-apa. Korang cucuk saja dia auto terbuka. Yang ni dia ni je. Nampak Betul tak? Okey, saya cuba ni nampak betul tak biru tu? Masuk je cucuk. Nampak? Korang cucuk je, lepas tu korang boleh lihat kat sini. Nampak ink dia masuk. Nampak tak? Korang boleh nampak tak ink dia daripada tu? Korang biar je korang tengok sampai separuh. Dia ada atas kan. Sampai bar nombor atas sekali tu, korang stop lah. Tak susah pun. Lepas dah top up macam ni, korang tarik je. Bila korang nak berhenti, kan dia tarik sahaja. Okey, saya tarik. Nampak tu? Tarik dia auto berhenti sebab dia termasuk dalam ni. Nampak jadi injap dia tu kan. Okey, jom masukkan yang lain tau. Maksudnya korang masuk juga warna-warna lain ni. Warna yellow, warna apa semua sampai habis. Lepas tu korang connect dia punya kabel. Ni kabel dia. Tak susah. Ni kabel, connect kabel. Kabel yang ni daripada korang punya printer ke korang punya komputer. Lepas tu yang ni adalah power dia cucuk je kat belakang. Okey, jom. Yang ni magenta. Masuk pula magenta. Mana dia? Ni dia. Sekarang saya yang silap. Layan korang. Ni magenta betul. Okey, cucuk je. Maaf. Tu korang lihat kat sini. Yang ni masuk tu. Nampak tak? Sampai yang ke atas tu, separuh tu korang boleh cabut lah. Okay, ni dia. Sampai atas tu cabut. Lepas tu seterusnya masuk yellow pula. Okay lah. Kalau korang berminat, korang boleh tekan di link saya sediakan. Printer ni bagi saya sangat bagus dan sangat murah. Dan daripada segi ink dia memang jimat. Kalau korang beli yang botol macam gini baru RM12 ataupun RM13 saja. Okey, cabut dulu. Last black. Lepas tu korang install saja macam biasa. Korang tengoklah episod seterusnya untuk saya install. Ataupun korang tunggu kejap. Okey, yang black saja ada benda ni. Yang lain semua tak ada. Tadi yang lain tu korang pusing je masukkan. Yang black saja ada benda ni. Okey, buka dulu benda ni. Okey, lepas tu, lepas korang dah masuk ink tu, ni kabel ni. Kabel ni plug kat belakang. Mudahnya, kerja paling senang Kerja paling senang lah. Ni dia. Plug kat belakang ni. Sebab kalau korang terbalik ke apa, dia tak boleh masuk tau.
dia mesti sama juga dia punya ni. Okey. Nampak? Dia kalau korang tak sama dengan dia itu memang tak boleh masuk. Okey, dah masuk satu yang kat sini. Dan yang jenis USB yang ni, port yang ni, ni port yang ni, korang boleh lihat sendiri port yang ni korang masuk kat komputer korang. Ni sekejap. Jenis port yang ni korang masuk kat sini. Cucuk saja, tak ada masalah. Yang ini pun sama, terbalik pun korang tak boleh cucuk saya pun kadang-kadang tak hafal mana satu mana depan. Okey, tu dia. Masuk saja. Lepas tu ni kabel power. Nampak ni kabel power ni korang buka dulu. Kabel power ni kat belakang ni lah. Macam biasa, korang tengok saja kat belakang ni. Ni saya nak tunjuk kat korang ni. Susah juga Okay, ni dia. Belakang ni korang akan nampak kabel power dia. Bukan kabel power, tempat power dia mana belah mana ni. Ni dia. Korang cucuk kat sini. Nampak tu? Jom. Okey, yang plug ni korang cucuk je lah. Takkan nak kena ajar kot. Ni mesti korang tahu kan. Lepas tu tekan on. Tak ada masalah. Okey, jom. Okey, selepas korang on tadi, tekan saja yang ni. Nanti saya akan ajar korang cara nak install dia pula.